Beli baju raya baru Allah ampunkan dosa? Serius Ustaz? Serius, tapi ada syaratnya. Apa pula? Syaratnya bukanlah jenama baju ke apa tak. Dan dia bukan sekadar baju raya. Okey. Apa-apa baju baru yang kita beli dan selepas kita pakai baju baru tu, kita baca doa yang Nabi ajar ni, Aha. Allah akan ampunkan semua dosa yang telah lalu. Beli t-shirt baru pun tak apa? Betul. Apa doa tu? Nabi ajar, Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dan merezekikannya tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Nabi kata siapa yang baca doa ni selepas pakai baju baru, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Hadis riwayat Abu Daud. Fuh, sebelum dengan selepas dosa diampunkan. So bayangkan beli baju baru, pakai, baca doa ni, Allah ampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Takkan tak nak? Nak Ustaz. Nak kan? Nak, Kenapa nak. pahala dia sangat besar? Sebab ramai orang hari ni bila dapat baju baru, dia tak ingat Tuhan. Betul. Dia rasa aku dapat baju baru ni sebab hasil usaha aku. Hasil kerja part time. Aku kerja banyak, so aku berhak dapat baju baru. Tapi orang yang bila dapat baju baru, dia puji Allah dan dia menafikan diri dia sendiri. Aku dapat baju baru ni bukan sebab aku hebat ke apa tak, tapi sebab Allah bagi. Tanpa daya dan kekuatan aku, tapi Allah bagi juga. Sentak Bila kita sebut doa ni dan kita puji Allah atas nikmat ni, Allah suka, Allah gembira sangat. Sebab tu Allah ampunkan semua dosa. Subhanallah. Senangnya nak masuk syurga. Senang, tapi ramai orang tak